sebab dia duduk quarters. So aku teman dia kat sana, aku berhenti kerja. Gone lah. Gone. So maksudnya yang kerja tu okey je. Aku suka je sebab aku memang Tapi kena berhenti sebab nak transfer ke teman wife dekat Sarawak ah. Sarawak. Okey. Time tu wife aku kena sis. Oh, okey tapi waktu dekat Sarawak tu hang dah ada, maksudnya pergi tu dalam keadaannya okey aku dah plan sikit-sikit lah aku nak buat apa. Ke pergi tu memang gamble je? Pergi tu memang gamble sebab aku jenis rancang, urus, buat. Dia tak ada fikir yang terlalu mendalam yang sampai dah ada kerja dulu baru. Okey, berapa lama hang buat decision daripada hang kerja berhenti? Kira dia bagi tahu kat aku sakit-sakit tu lebih kurang dalam 2 bulan. Aku make decision untuk terus teman dia kat sana. Oh, sekejap je. Lepas tu bos pun macam dah ni lah, dah pening lah kan. Sebab yelah benda tu berhenti lah keadaan yang tiba-tiba kan. Tapi dia okey sebab staff ramai. Cuma dia macam tahan lah kita kan.